Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Ada raya yang pelik di seluruh dunia ya guys ya. Apakah Malaysia ada dan Indonesia ada? Nah, ini kita akan tengok dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham guys. Kalau ada, apa yang pelik di Malaysia itu? Jadi jom kita simak videonya. Let's go. 6. Tradisi Hari Raya pelik di seluruh dunia. Wow. Kalau kat Malaysia, bila sebut Hari Raya, kita semua dah boleh agak macam mana suasananya. Balik kampung, jalan raya jam berjam-jam, rumah penuh dengan bau rendang dan lemang. Kanak-kanak berlari sana sini, kumpul duit raya. Bagi kita, tu semua dah jadi perkara biasa setiap kali Aidilfitri. Tapi sebenarnya kan, cara orang Islam sambut raya kat tempat lain dalam dunia ni kadang-kadang sangat berbeza dengan apa yang kita bayangkan. Ada tradisi yang dah wujud beratus-ratus tahun. Ada yang datang daripada budaya tempatan dan ada juga yang kalau kita dengar mungkin buat kita rasa pelik. Walaupun semuanya masih berkisar tentang kegembiraan selepas sebulan berpuasa, cara setiap masyarakat meraihkannya boleh jadi sangat unik dan tak dijangka. Betul. Jadi dalam video kali ini kita akan jelajah beberapa tempat di dunia untuk tengok tradisi-tradisi hari raya yang paling luar biasa yang mungkin ramai orang tak pernah tahu pun wujud. Nombor 1, takbir keliling dengan beduk gergasi di Indonesia. Di banyak kawasan di Indonesia, terutama di bandar seperti Yogyakarta. Malam sebelum hari raya dipanggil malam takbiran. Pada malam ni orang ramai turun ke jalan raya sambil bertakbir dan berarak dalam satu perarakan besar yang dipanggil takbir keliling. Apa yang pelik dan unik, mereka tak hanya berjalan kaki. Ramai kumpulan akan bina beduk gergasi. Ada yang sebesar kereta dan letakkan di atas lori atau truk. Beduk tu akan diketuk berulang kali sepanjang perjalanan sambil mereka melaungkan takbir. Ada juga kumpulan yang menghias lori dengan lampu, replika masjid, kapal atau pelbagai bentuk kreatif. Perarakan ini boleh berlangsung berjam-jam sampai lewat malam. Kadang-kadang suasana seperti festival besar dengan bunyi beduk, takbir dan orang bersorak di sepanjang jalan. Yaps, betul sekali ini di Indonesia ya guys ya. Jadi seperti ini suasananya. Dan itu meriah banget ya guys ya. Asli, itu meriah banget, gak bisa dilupakan. Jadi teman-teman dari Malaysia bisa ke Indonesia. Kampung, Malaysia dan Brunei. Di kampung-kampung di Malaysia dan Brunei, salah satu tradisi raya yang agak pelik tapi popular ialah meriam buluh. Meriam ni dibuat menggunakan buluh besar. Ini juga di Indonesia ada guys. Mudah terbakar seperti karbit atau minyak tanah. Betul, di Indonesia juga ada seperti ini ya guys ya, tepatnya di kampung-kampung itu tetap ada guys ya. Ternyata ini tradisi juga di Malaysia dan Brunei ya. Apabila api dinyalakan, gas dalam buluh akan menghasilkan letupan kuat seperti meriam. Bunyi letupan ini biasanya kedengaran pada malam-malam terakhir Ramadan sehingga malam raya. Di setengah kampung, orang muda akan buat pertandingan meriam buluh paling kuat atau paling besar. Walaupun bunyi kuat tu boleh mengejutkan orang bandar, bagi masyarakat kampung ia dah menjadi sebahagian daripada suasana raya yang meriah. Wow. Nombor 3, tembak senapang ke udara di Afghanistan. Di beberapa kawasan luar bandar di Afghanistan, semasa Aidilfitri terdapat tradisi yang agak pelik tapi sangat bersemangat, iaitu menembak senapang ke udara. Lelaki dewasa dan kadang-kadang remaja lelaki juga akan berkumpul selepas solat raya dengan senapang lama atau senjata ringan yang mereka miliki, lalu menembak ke udara beberapa kali sebagai tanda merayakan kemenangan selepas sebulan berpuasa. Bunyi biasanya kan kembang api gitu. Mereka mainnya peluru. Senapan mainnya, gila emang. Tembakan yang bergema di seluruh kampung bukan sekadar suara yang menjadi isyarat kepada jiran dan keluarga bahawa hari raya telah tiba, sambil menambah suasana gembira dan tegang yang unik. Tradisi ini diwarisi turun-temurun dan dianggap simbol kegembiraan, keberanian dan semangat komuniti. Bagi orang luar, suasana ini mungkin kelihatan berbahaya atau menakutkan.
kerana peluru boleh jatuh di kawasan sekitar. Tetapi bagi penduduk tempatan, ia adalah sebahagian daripada cara mereka mengekspresi kegembiraan sambil menunjukkan identiti dan solidariti kampung ketika menyambut Aidilfitri. Nombor 4, kanak-kanak pergi rumah ke rumah dan menyanyi di Turki. Mana tu? Oh, Dekat Turki. Turki. Aidilfitri dipanggil Seke Bayrami atau Festival Gula-Gula. Pada pagi atau hari raya pertama, kanak-kanak akan keluar beramai-ramai dari rumah ke rumah jiran dan keluarga. Ke menyanyikan lagu tradisional raya sambil cium tangan orang tua sebagai tanda hormat. Keren. Pemilik rumah kemudian bagi gula-gula, coklat atau duit kepada kanak-kanak. Suasana jadi sangat meriah dan riang. Lorong-lorong kampung atau bandar dipenuhi gelak ketawa kanak-kanak, bunyi langkah kaki dan bunyi lantunan manisan dari bakul mereka. Yang unik Seronok ya guys ya, seronok banget gitu. Tapi ada duit raya juga ternyata di sana. dan pelik bagi orang luar, ia hampir mirip konsep trick or treat di barat, Oh. tapi dengan adat Islam dan Okey. sopan santun. Budak bukan sekadar datang ambil gula-gula, mereka menyanyi, hormat orang tua dan ikut adat tempatan. Ia adalah salah satu cara membina komuniti dan hubungan sosial sambil meraihkan kegembiraan selepas sebulan berpuasa. Terbaik. Oke. Jadi mereka itu bukan cuma duit raya, ada juga duit raya. Jadi jika apa namanya tidak cuma duit raya yang mereka dapat, tapi permen gitu loh guys, ya manisan gitu. Wah, isinya tuh permen semua, giginya hilang semua tuh mbak. Kok mbak sih adek ya? 5. Sarapan mi panjang Muslim Hui di China. Komuniti Muslim Hui di China mempunyai tradisi makan unik pada pagi raya. Mereka akan makan mi panjang sebagai hidangan utama. Mi yang panjang tu melambangkan umur panjang, kesihatan dan rezeki yang berpanjangan. Oleh sebab tu, mi biasanya dimasak tanpa dipotong supaya simboliknya kekal. Oke, jadi panjang sangat lah guys ya mie dia tuh. Wih, itulah cara buatnya. Nombor 6. Oh, Ziarah kubur bercahaya di Indonesia. Di beberapa baru tahu guys ada hal seperti ini di Indonesia. Baru tahu guys ya, baru tahu. Ini di mana ini guys ya? kawasan di Indonesia, masyarakat mempunyai tradisi unik semasa Aidilfitri, iaitu ziarah kubur bercahaya. Beberapa hari sebelum atau semasa raya, keluarga akan pergi ke kubur sanak saudara untuk membersihkan kawasan kubur dan mendoakan arwah yang Tapi kalau untuk kebersihan, membersihkan kubur itu ketika mau hari raya itu iya. Tapi kalau yang bercahaya ini dikasih lilin dan lain sebagainya itu belum aku temukan gitu loh guys ya. Mungkin saya kurang jauh jalannya ini. menariknya, mereka akan menyalakan lilin atau lampu kecil di kawasan perkuburan sehingga kelihatan seperti lautan cahaya di malam hari. Kalau kat Malaysia, kita akan pergi kubur masa pagi raya. Tapi yang peliknya di Indonesia ni, mereka pergi masa malam. Tradisi Ya ke? Saya pagi lah. Takkan malam. Sebab tak ada pelita. Tak ada listrik, tak ada elektrik kuburan tu kan. Petak apa nama tu, gelap lah macam tu. Tapi kat sini ada guys ya. Kat mana ni? Sini bukan sekadar ritual tetapi juga simbol mengingati ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Memohon rahmat untuk mereka dan mengeratkan hubungan antara yang hidup dengan kenangan yang telah pergi. Ia paling popular di beberapa daerah di Jawa dan Sumatera dan biasanya lilin diletakkan dalam bekas atau botol untuk mengelak kebakaran. Tradisi ini dianggap salah satu cara paling unik dalam menyambut Aidilfitri di Indonesia. Alright. Baru tahu guys saya guys. Gila. Ada ya. Ini mah kayak kebakaran, takut aja kebakaran gitu loh guys ya. Kalau bersih-bersih oke, ziarah kubur oke, tapi kalau ada api-api macam ini guys. Jadi itulah tradisi hari raya paling pelik di seluruh dunia. Apa pula pendapat korang? Bagi keluarga korang pula, tradisi apa yang pelik yang korang dan keluarga buat? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel Subscribe ni. guys. Like, share dan komen. Berikan pandangan anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Alright guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, video daripada Bang Ras Daniel tentang 6 tradisi raya paling pelik di seluruh dunia.
Dan kalau kita tengok ya, Malaysia masuk, Indonesia juga masuk, dan Indonesia 2 kali ya guys ya. Ada kayak gitu. Apa hal pelik lainnya gitu? Saya nggak menemukan gitu. Kalau di kampung-kampung saya tuh ya biasa aja, nggak ada hal pelik gitu. Cuman ziarah kubur, terus habis itu ya kayak ke takbir keliling, itu udah biasa di sana guys ya. Kak, Malaysia Raya sampai sebulan, mungkin pelik bagi orang luar. Nah itu juga tradisi yang paling pelik. Tem puasa 1 hari tak pernah, tapi tem raya 1 bulan penuh dia sambut. Iya sih. Ini tak pelik. Yang pelik bila puasa orang buat-buat lupa bila raya semua bagai nak gila. Tapi puasa tak cukup sebulan. Teringat lirik senario. Kritikan pedas ini. Sindiran pedas gitu kepada orang-orang yang kalau hari raya mereka itu senang gitu kan, happy, tapi masa puasa, puasa 1 hari dah tak kuat dia. Kami di Sarawak berbaju Melayu sebulan Syawal. Tak pelik rasanya bagi orang Melayu sini, pelik bagi orang luar Sarawak. Keunikan dan tradisi diwarisi dari nenek moyang kami. Selamat Hari Raya. Sebulan kat sana guys, tak selesai. Ini pun tanggal berapa pun masih aja ada Bang Khairuddin tu hantar malam tiap-tiap hari lah. Saya raya kat sini Cak, saya raya kat sini Cak. Ya Allah, kat sini tak ada lah. Dah tak ada raya pun, dah biasa, macam kerja biasa lah macam tu. Okey, itu dulu videonya guys. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.